geng, semualah, semua dapat. Lepas ni pakat-pakat semua pakai Azia senang. Sebab EV orang kaya. Ada je EV yang murah. Government cakap beli EV untuk kurangkan kos. Apa yang diorang buat sekarang ni is a political move. Assalamualaikum guys. Aduh, mana ni buat apa hari ni? Kan? Hari ni kita cerita pasal Budi 95. Budi 95 yang tak berbudi dan tak berpekerti. Kan? Nak bagi macam tak nak bagi. Dia kata okey, dia bagi RM1.90. Yang pasal RM1.90 tu kita tak payah fikir lah. Kan, kita tak payah fikir lagi dah. Tak boleh pergi mana dah RM1.90 tu. Tapi yang kita nak cerita sekarang ni ialah application dia tu kan. Cara pemberian RM1.90 per liter tu kan. Nombor satu dia kata kena ada IC. Okay, fine. IC tu memang bagus. Ya, kita tak nafikan penggunaan IC tu adalah yang terbaik. Okay. Lepas tu dia kata kena ada lesen memandu. Okay, so maknanya 18 tahun ke bawah tak boleh terima budi lah. Ya. So maknanya kalau anak kita ada IC, belum ambil lesen, tak boleh ke ataupun boleh ke? Soalan yang kita nak tanya kan. Siapa boleh jawab soalan tu tolong jawab. Kan? So dia kata setiap warga negara yang ada IC. Jadi yang ada IC ni budak pun ada IC. Kan? Kalau setiap rumah ada IC, katalah satu rumah ada 7 adik-beradik. Mak dengan ayah jadi 9. So kalau satu IC 300 liter, 9 IC boleh tahan, boleh buat bisnes kan? Macam mana tu? Cuba cerita sikit kan, siapa yang boleh bagi pendedahan, yang boleh clarify benda tu. Lepas tu, yang kedua pula, siapa pun, semua Malaysian citizen boleh dapat. Kan? Kita ni nak bagi bantuan kepada yang patut menerima. Kan? Takkanlah macam kita macam hari tu lah. Kan RM100 tu, satu Malaysia dapat. Agong pun dapat. Sebab Agong kan ada IC, takkan Agong tak ada IC. Betul tak? So satu Malaysia dapat. Sekarang ni semua orang tak kira lah, asal kau warga negara je, kau billionaire ke, kau bawa Lamborghini SVJ ke, kan, Mercedes G-Wagon ke, asal kau boleh pump petrol 95, kau boleh dapat subsidi. Kan? Geng-geng yang mana yang bawa D-Max, yang bawa Triton diesel, yang mana yang bawa apa ni, yalah kereta-kereta diesel kan, van TDCI kan, yang bawa pergi berniaga dekat-dekat bukan je berniaga runcit ni semua, yang B40 punya level, kau makan asap. Sebab apa? Kau ni dikonsider sebagai maha kaya. Sebab kau pakai kereta diesel, kau pergi berniaga berjuta-juta, berbilion-bilion. You see, this is why I'm telling you all that bukan kita tak nak acknowledge kan, keberkesanan dengan application apa yang diorang buat ni sebenarnya, diorang pakai kepala lutut. Diorang tak fikir habis. Kan? Apa salahnya dengan 300 liter yang diberikan tu, kalaulah kau hanya boleh bagi 300 liter lah kan. Kalau 300 liter je yang boleh bagi, government tak boleh nak sanggup dah. Dah teruk sangat. Kita faham sekarang ni government pun teruk dan nak mampus dah ni dengan kerajaan Melanon ni kan. Memang bodoh lah diorang ni. So dah tinggal boleh bagi 300 liter saja. Okey. 300 liter tu pakai kau punya IC, kau pergi minta lah RON 95 atau diesel, tak kisah. 97 tak payahlah. Sistem tu kan boleh sekat kan. Pergi dekat pump tu, kepek kau punya IC, dia boleh tulis kau nak pilih 95 atau diesel. Betul tak? Rakyat Malaysia juga yang pakai diesel, betul tak? Bukannya rakyat asing yang pakai diesel. Yang kau cakap sekarang ni, kau nak stop daripada rakyat asing untuk pakai 95. Habis rakyat asing yang pakai diesel kau tak payah stop. Just because dia float. Kan? So kami ni rakyat Malaysia yang mana yang memakai diesel untuk pergi kerja, untuk bawa pergi berniaga, yang bawa pergi site, kami ni warga negara mana? Cuba cerita kejap nak tahu. Kan? Walanon-walanon yang mana yang rasa macam banyak sangat jawapan, sila jawab soalan saya ni. Betul tak? All you gotta do,
IC tu dah okey, sistem dah okey, settle pun dah janji benda tu boleh apply kan. Cuma kita kena verifikan account tu. So pakai IC, kau pilih 95 atau diesel. Okey, kalau kau pilih 97 tidak dibenarkan. Kau tak ada lesen, tak dibenarkan. Tak ada warga negara, tak dibenarkan. Tak ada IC, tak dibenarkan. Sama je. Kenapa kena stop dekat 95? Sedangkan application tu is across the board. Betul tak? Ini yang kita nak fahamkan. Kenapa dia orang tak boleh fikir sikit lagi? Sebab dia kata subsidi ni subsidi bersasar. Bila subsidi bersasar, maknanya ada sasaran. Sasaran dia siapa? Seluruh rakyat Malaysia. So yang kaya pun ada dapat subsidi, yang tak kaya pun dapat subsidi, provided kau pakai kereta yang petrol. Jadi yang kat Malaysia ni, tuan-tuan, kita tak payahlah jual kereta diesel. Kan? Kalau macam tu, market kereta diesel buat apa? Tak payah. Jangan jual kereta diesel. Jual kereta petrol sahaja. Jual kereta supercar, jual kereta hypercar, boleh pakai 95. Jual kereta Mercedes, BMW, Volvo, Honda, Toyota, semua boleh pakai 95. Dan semua orang boleh enjoy subsidi. So at the end of the day, subsidi ni jadi subsidon. Seperti mana walanon. Inilah dia. Kan? Penat kan? Penat. Sekejap. Minum sekejap. By the way, this container ni, termos tiso ni terbaik. Aku bukan nak kata, aku dah pakai lama benda ni. Daripada pagi tadi pukul 12, pukul 2 sekarang, pukul 2, sorry. Aku tengok jam. Daripada pukul berapa? 7.30 pagi tadi sampai sekarang. Ni, kalau kau dengar, masih ada ais lagi ni dalam ni. Masih ada ais. Bagus weh. So, cari. Aku rasa dalam beg kuning aku ada. Kalau tak ada, kau tengok dalam showcase aku boleh beli. Ya? So, aku nak cakap kat korang, benda RON 95 punya budi ni is going to flop. Kau tengok Kau tengok dia punya implementation 29, 27 dia kata untuk askar dengan anggota. Polis apa semualah. Okay, fine, tak apa. 29 dia buka untuk STR punya golongan. Okay, please forward, no problem. 30 onwards kau tengok benda ni akan jadi kelang kabut. Kan? Nak tengok kedai tong minyak kat mana yang akan flop, yang akan jadi macam ni isu dia. So aku tak tahulah. Aku macam Abang Isyam pernah kata lah. Kita kena bawa IC, lepas tu yang kerja dekat kedai-kedai minyak sekarang ni orang asing. Kan? Dia kata dia akan ada macam sistem untuk letak, kita kena pack dekat mesin tu lah. Jadi kita tengok apa akan berlaku tak lama lagi. Guys, kita bukan nak condemn the system, kita bukan condemn benda ni. Ada yang kata dah bagi pun tak bersyukur apa semua. Dia bukan masalah bersyukur, dia kena bagi dengan cara yang betul. Kau nak bagi, kau bagi betul-betul. Kau bagi pada orang yang sepatutnya. Kau bukan bagi ikut suka, kau bagi dekat ni geng-geng robot co-op, geng-geng genting, geng-geng semualah, semua dapat. Lepas ni pakat-pakat semua pakai Azia senang. Memang laku keras lah. Engkau pakai EV, lepas ni kau tengok lah. Kau nak dapat apa? Kau nak pergi bayar minyak kat mana? Kan? Kau dah pakai EV, rugi lah kau. RM300 tak dapat. 300 liter tak dapat. Apa kau nak buat lepas tu? Kau cerita kat aku. Kan? Sebab EV orang kaya. Ada je EV yang murah. Government cakap, beli EV untuk kurangkan kos. Macam mana? Government yang cakap, bukan aku cakap. Dia kata memang government kita menyuruh rakyat untuk go into EV sebab nak kurangkan kos, nak kurangkan bebanan untuk pakai bahan bakar. Kepala banar kau. Sekarang ni kepala banar, aku nak bagi kau jawapan dia kat situ. Kan? So macam mana? Aku itu je lah yang aku rasa macam benda tu. Benda ni adalah benda yang diorang buat half cook. Ini afterthought punya cerita. Sebab apa yang diorang buat sekarang ni is a political move. Bukan move yang betul-betul prihatin tentang rakyat. Dia buat macam ni, dia nak jadi populariti. Sama macam RM100 hari tu. Benda ni sama. Okay? So, itu saja daripada saya. Alright? Jangan lupa selawat. Ya? Ni tengah hari ni pukul 1.30 ni. Tengah makan ni kan. Aku tengah ada kerja sikit. So, baru sudah balik meeting semua. Ni tengah nak buatlah apa yang patut. Okay, tuan-tuan. Jangan lupa, ya. Kita akan berjumpa lagi dalam BTT yang akan datang. Okay, peace. Assalamualaikum.